Wah, dekat sini ada coklat tiramisu Ya, kita ada coklat tiramisu. Pernah dengar ke coklat tiramisu? tak pernah kak? Kita tengok je sikit. buat premium. Tengok ni. Yang ni coklat kan ni? Coklat tiramisu, premium coklat tiramisu. Klasik ni base dia coffee. Okey. Yang ni kita punya base dia coklat. So memang tak akan dapat nampak beza depan sebab dalam ni ada coklat. Oh, berapa ringgit tu kak? Okey, ini RM38.90, yang ni RM34.90. Tapi kita ada mini jugalah kalau nak try. Thai cheese bakar. Yang ini double cheese Letak cheese lagi bang sebab kita double. Kita letak brown sugar. Ni yang buatkan dia caramelize atas tu. Wah, ada action bakar bang Ya, harga dia dalam RM11 sahaja. RM11 je bang double layer bang Double layer. Yang ini pun kita akan letak 2 kali. Selain pada air ni, Ya, abang okey. boleh apa lagi? Okey, kita ada colek stone 6 pelawan Yang ini buah stone, dia ikut musim. Dia ada rasa masam, manis. Yang ini kita guna buah stone Bangkok Ayam goreng kunyit Bang, ayam goreng kunyit satu bang. Boleh bang. Mula kita masukkan kicap dia. Ayam goreng kunyit. Oh, panas-panas. Mantap. Sekejap. Ada Nasi lagi. lebih free ke bang? Nasi tambah sampai kenyang. Percuma dunia akhirat. Sambal pun sama bang Sambal kita ada 2. Satu untuk plastik, satu untuk add on terus. Ai, terus saja bang. Kalau tu kita taruh tepi saja. Takut Okey. tak lalu makan nanti kak. Ni pedas bang InsyaAllah. Macam ni simple RM10. Ya bang, tengok bang, dah 15 tahun lah. Oh, 15 tahun bang Apa special ni bang? Sambal dia bang, sambal dia yang legend ni sampai dah 15 tahun berturut-turut. Dia tak ada lah pedas sangat, budak pun boleh makan. Satu berapa ringgit bang? RM4 bang. Ni laksa Kedah. Laksa Kedah. Timun, Okey, timun. bawang, telur, Ke telur dulu. Satu Oh, biji, telur ya? sebiji sikit. Kalau nak pedas, letak lebih Kalau macam ni RM1? 10. Alright, yang ni pakai coklat apa ni? Yang ni kita dah pakai coklat berry. Ui, coklat mahal tu. Pekat-pekat lah. Kalau macam ni RM1? 18. Oh, RM18 je. Baik. Korang tengok sini, kita ada coklat chip, blackout, matcha dengan red velvet. Kalau satu balang RM35. Okey. Tapi kalau dia beli 4, RM120, kita bagi coklat top up lagi dengan crispy jam. Korang nak dapatkan kita punya cookies dengan tiramisu, korang boleh datang dekat The Food Yard daripada 28 hari bulan sampai 1 Ogos, daripada pukul 10 pagi sampai pukul 10 malam. Korang jangan lupa cop tau. Sebab apa jangan lupa cop? Sebab korang akan dapat menyertai cabutan bertuah.